Jika di Pulau Pinang, semangat merdeka disemarakkan menerusi kayuhan, di Johor pula, buku menjadi medium menyemai cinta kepada negara. Aktiviti membaca itu turut digandingkan dengan pelbagai program lain sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Antaranya, program diadakan Silent Book Club Johor Bahru SBCJB yang aktif menganjurkan sesi membaca. Kali ini suasana lebih meriah dengan pelbagai aktiviti bertemakan tradisi dan kemerdekaan termasuk permainan tradisional serta kuis. Kita akan kuis, snacks nostalgia dan kita ada discussion panel tentang kemerdekaan sebab kita nak memupuk semangat kemerdekaan dan cinta kepada negara di kalangan orang ramai, especially anak muda. Bukan sekadar membaca bersama, program ini turut menjadi platform untuk peserta berkongsi idea, menambah kenalan serta bertukar maklumat. Dalam masa sama, aktiviti sedemikian dilihat mampu menyuburkan budaya membaca serta menanam semangat patriotik khususnya dalam kalangan generasi muda. Boleh melihat orang lain punya apa buku yang dibawa supaya lepas ni kita boleh cuba baca dan boleh bila kita cuba baca penulis daripada tempatan ni kita mungkin lebih mengerti apa erti kemerdekaan ataupun erti apa yang cuba disampaikan oleh penulis tempatan. Kalau dekat sini ramai baca dan boleh communicate. Lagi satu dia orang arrange banyak aktiviti. Boleh macam icebreaker dengan kita boleh main disebabkan merdeka. Mereka arrangekan banyak permainan yang tradisional, so I nak join. Dah lama tak main. Sebagai orang muda, kita I think kita kena kekalkan perpaduan seperti orang zaman dulu dan mengeratkan lebih lagi, lebih memahami sesama lain.